Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Tulis persamaan lini serentak berikut dalam bentuk matriks. Seterusnya menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. Jadi lihat kita ada dua persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Kita nak tulis dalam bentuk matriks, kita kena aturkan pemboleh ubah supaya dia berada dalam kedudukan yang sama. Contohnya macam ni. Okey, persamaan pertama ni X-nya duduk di belakang, sedangkan persamaan kedua ni X-nya duduk di hadapan. Jadi kita perlu aturkan supaya ia sama. Jadi 2X ni kita perlu letakkan di hadapan. Jadi negatif 2X tambah 4Y sama dengan 2. Yang persamaan kedua ni kita tak payah aturkan lagi. Dia memang X dah ada di hadapan. Jadi 2X tolak dengan 3Y sama dengan 7. Barulah kita boleh letakkan dalam bentuk matriks. Lihat ni, X dah ada di hadapan, Y dah ada di belakang. Jadi kita letakkan pemalanya sahaja. Pemala negatif 2, darab negatif 2, kemudian bawah dia 2, kemudian 4, negatif 3, dan pemboleh ubah X, Y. Okey, sama dengan 2, 7. Okey, jadi sekarang ni, kalau lihat dekat sini, okey, X dulu baru Y. Jadi kat sini, X dulu baru Y. Dia macam tu aturan dia. Jadi sekarang kita dah ada dalam bentuk matriks. Kemudian kita nak cari X dan Y. Nak cari X dan Y, kita kena tahu matriks songsam. Kena hafal formula dia. Macam mana kita nak hafal formula? Kita tulis dulu matriks asal A, B, C dan juga D. Okay, sama dengan 1 per AD. AD ni adalah yang silang. Okay, yang silang. Kemudian tolak dengan BC. BC adalah yang silang juga. Okay. Kemudian darabkan dengan DA. D ni kita ubahkan ke bahagian A kita ubahkan ke tempat D. Okey. Kemudian B dengan C kita tak payah ubah apa-apa, kita cuma letak negatif sahaja dekat B dengan C tadi. Okey, jadi formulanya tu kita dah tulis, barulah kita masukkan nilai. Okey. Tulis formula ni supaya tak silap. Jadi kita tuliskan X, Y sama dengan matriks songsam bagi matriks ini adalah 1 per AD. A adalah negatif 2, D adalah negatif 3. Tolak dengan BC. B adalah 4, C adalah 2. Okey, darabkan dengan D. D adalah negatif 3, A adalah negatif 2. Negatif 2. Okey, kemudiannya B pula. B adalah 4, C adalah 2. Tapi ada negatif. Negatif, negatif. Okey. Jadi darabkan dengan 2, 7. Okey. Jadi kita dah boleh selesaikan 1 per negatif 2 darab negatif 3, kita dapat 6. Tolak dengan 4 darab 2, kita dapat 8. Kemudian kita tulis sahaja dia punya matriks. Okey. Jadi lihat 6 tolak 8 ni penyebutnya kita ada nilai. Maksudnya dia tidak sama dengan kosong. Okey, dia tidak sama dengan kosong. Kalau dia sama dengan kosong, maksudnya matriks songsam itu tidak wujud. Bila tak wujud, maksudnya kita tak perlu buat pendaraban apa-apa. Okey. Jadi sekarang ni ada nilai. Bila ada nilai, kita perlu selesaikan. Jadi X, Y sama dengan 1 per 6 tolak 8, kita dapat negatif 2. Okey, darabkan dengan negatif 3, negatif 2, negatif 4, negatif 2. Okey, darab dengan 2, 7. Okey, sekarang ni, setiap unsur dalam ini perlu kita darabkan dengan pemala dia. Okey, kita darabkan negatif 3 darab dengan negatif 1 per 2. Kemudian negatif 4 kita darabkan dengan negatif 1 per 2. Okey, kemudian negatif 2 darab dengan negatif 1 per 2. Negatif 2 darab dengan negatif 1 per 2. Okey, darabkan lagi nanti dengan 2, 7. Okey, sekarang ni kita dapat yang atas ni adalah negatif darab dengan negatif, kita dapat positif ya. Jadi 3 per 2. Okey, bawah ni okey, negatif dengan negatif dapat positif, jadi tinggal 1. Yang ini kita dapat positif 2. Bawah ni kita dapat 1. Okey. 2, 7. Darabkan semula dengan 2, 7. Jadi, tengok yang ini adalah matriks peringkat 2 darab 2. Yang ini matriks peringkat 2 darab 1. Jadi, hasilnya nanti adalah matriks peringkat 2 darab 1. Okey, kita kena pastikan matriks hasil kita nanti matriks 2 darab 1. Okey, jadi sekarang ni 3 per 2 darab dengan 2. 3 per 2 darab dengan 2. Ini darabkan dengan ini. Tambah, okey, 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7. Okey. Kemudian 1 darab dengan 2. Okey, ni darab dengan 2. 1 darab dengan 2. Tambah 1 ni darab dengan 7. 1 darab dengan 7. Jadi hasilnya adalah
3 per 2 darab 2, kita dapat 3 tambah dengan 14. Yang ini 2 darab tambah dengan 7. Okey. Jadi hasil akhirnya adalah 17, 9. Okey. Yang ini adalah matriks 2 darab 1. Okey. Sama seperti yang kita jangkakan tadi. Jadi X, Y adalah 17, 9. Jadi kita dapat X adalah 17, Y adalah 9. Itu jawapan akhirnya. Okey. Sekian, terima kasih.